Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Firman Allah Ta'ala fil Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang memakmurkan masjid ataupun rumah-rumah Allah, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, dan mereka itu mengerjakan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan mereka itu tidak takut melainkan kepada Allah. Itulah golongan yang mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, memberi kesihatan, dapat lagi kita hidup pada malam ni, yang mana pada hari ni telah berlalu 2-3 hari dah bulan Syaban. Baru ni kita telah melalui 1 bulan yang sangat berkat, iaitu bulan Rajab. Dan insya-Allah kita doa supaya Allah panjangkan umur kita lagi, supaya hidup lagi sebulan yang akan datang, iaitu bulan Ramadan, insya-Allah. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap lepas sembahyang 5 kali sehari fardu ni, Nabi baca doa. Ni tak tinggal doa ni. Di awal Rajab sampailah akhir bulan Rajab. Apa doanya? Doanya tuan-tuan selalu dengar dah, disebut dalam hadis yang sahih. Doa yang Nabi baca ialah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis yang sahih, doa ni Nabi tak tinggal. Tiap-tiap lepas sembahyang 5 kali sehari hak fardu tu Nabi baca semua doa ni. Allahumma barik lana fi Rajab, wahai Tuhan, berilah kepada kami ni hidup di bulan Rajab ni berkat. Wa Sya'ban, dan juga keberkatan tu juga di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan ya Allah panjangkan umurku supaya mendapat keberkatan ini terus menerus sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Sebab itulah ulama sirah beritahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak wafatkan Nabi di bulan Rajab, Allah tak wafatkan Nabi di bulan Sya'ban, Allah tak wafatkan Nabi di bulan Ramadan. Sebab apa? Di antaranya kata ulama sirah, kerana Nabi baca doa tak ni, maka diberi keberkatan oleh Allah sehingga Nabi diwafatkan oleh Allah pada bulan Rabiul Awal. Doa ni Nabi baca tiap-tiap lepas sembahyang 5 waktu. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Cuba ikut ramai-ramai sekali. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ni doa ni Nabi baca semua tiap-tiap lepas sembahyang 5 waktu. Nabi baca doa ni. Apa makna berkat? Nabi minta berkat. Apa makna? Berkat ni
Bahasa Melayu kita pun sebut berkat juga. Bahasa Arab pun panggil berkat, Melayu pun panggil berkat. Sebab perkataan Melayu ni kadang-kadang banyak kita guna sama dengan perkataan Arab, tetapi beri makna yang lain. Apa makna berkat? Ulama beritahu makna berkat ialah ziyadatul khair fi ta'atillah. Itu makna berkat. Makna berkat ialah menambahkan kebaikan, menambahkan kebajikan pada seseorang itu fi ta'atillah, dalam keadaan dia mentaati akan perintah Allah. Itu makna berkat. Contohnya ulama beritahu, Allah beri pada kita kenderaan, lalu kita guna kenderaan kita tadi yang Allah beri itu sentiasa datang di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis agama, di majlis-majlis yang membawa seorang itu puji kepada Allah dan puji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menandakan kenderaan orang itu diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tu ada harta, ada duit ke, ada rumah ke, ada kebun dan sebagainya, maka semua harta yang Allah beri tadi dia sentiasa guna di dalam fi ta'atillah, di dalam keadaan taat pada Allah, maka harta orang itu mendapat keberkatan daripada Allah. Satu cerita seorang sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ni satunya sahabat Nabi, yang keduanya sepupu Nabi, yang tiganya menantu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ni masa umur 10 tahun lagi masuk Islam. Kanak-kanak ataupun budak-budak yang mula-mula masuk Islam ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ketika tu umurnya 10 tahun. Dia ni kahwin dengan anak Nabi kita Siti Fatimah. Ketika tu umur dia 25 tahun, dan Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya 20 tahun ketika itu. Ketika Sayyidina Ali masuk Islam masa kecil lagi, walaupun dia budak, walaupun dia ni kecil, tetapi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam satu hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ni medan ilmu yang sangat luas, kata Nabi, gedung ilmu, tetapi pintu nak masuk ilmunya ialah melalui Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ni kemuliaan yang Allah beri. Walaupun budak, diberi ilmu yang sangat luas oleh Allah. Walaupun kita orang tua pun baca tahah siratal ladzina lagi, umur 60 tahun tahah tak betul lagi, tak usah mengaji, tak usah belajar. Inilah yang berlaku di akhir zaman. Kalau suruh cakap orang putih, cair ya. Nah, surat khabar tak beli surat khabar Melayu, beli surat khabar orang putih. Hebat sungguh. Tapi kalau Quran tak boleh baca. Hak berat lagi, surat Yasin suruh baca. Surat ni surat Yasin dah, baca lah Yasin, tanya lagi mana Yasinnya, bak bodoh dia. Ini jahilnya manusia di akhir zaman. Padahal orang ni surat Yasin dah, tanya lagi mana Yasinnya. Ini yang berlaku tuan-tuan pada hari ini. Allah, contohnya kita tengok ibu bapa bila mati. Dah, bila mak pak mati, tak usah matilah, sakit lagi, anak tak boleh baca Quran, anak tak boleh baca Yasin, tetapi mengaji hak dunia ni hebat, gaji 8,000 sebulan. Tapi hari mak mati pakai seluar pendek. La ilah, ngak tak car, juru tak car. Ini yang berlaku akhir zaman. Orang yang tak boleh baca Quran. Ini. Hak tak boleh baca Quran ni bukan umur 10 tahun, bukan umur 8 tahun. 5, 60 tahun, 40 tahun hidup tak boleh baca Quran. Ini berlaku tuan-tuan rahmati Allah. Ini. Jadi Sayyidina Ali ni walaupun dia budak, tetapi diberi ilmu yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari dia puasa. Sayyidina Ali ni adalah ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isterinya Siti Fatimah dan anaknya 2 orang cucu Nabi yang sangat masyhur, iaitu Sayyidina Husain wal Hasan. Pada satu hari dia satu keluarga ni puasa belaka. Sayyidina Ali pun puasa,
Isteri dia Siti Fatimah pun puasa. Anak dia Sayyidina Husain wal Hasan pun puasa belaka. 4 beranak ni puasa belaka. Dalam rumah dia pada hari tu ada 3 keping roti. Masa hari dia puasa tu, roti ada 3 keping dalam rumah. Nah, bila lagu tu hari dia puasa sana, duduk tak lama mari 3 orang miskin. Ini disebut dalam satu riwayat. Mari 3 orang miskin ke rumah Sayyidina Ali ketika tu masa dia jadi khalifah. Sayyidina Ali ni menjadi khalifah yang keempat. Selepas wafatnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Selepas wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selama mana dia jadi khalifah? Selama 2 tahun 3 bulan. Bila wafatnya Sayyidina Abu Bakar, diganti khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Selama mana dia jadi khalifah? Selama 10 tahun 6 bulan. Bila wafatnya Sayyidina Umar, diganti khalifah yang ketiga ialah Sayyidina Uthman ibn Affan. Berapa tahun dia jadi khalifah? Berapa tahun? Berapa? 12 tahun. Dia lama sekali. Khalifah ni kalau kita lah ni kat Perdana Menteri lah. Hok lama sekali Dr. Mahathir 22 tahun. Sayyidina Uthman bin Affan 12 tahun ya jadi khalifah, dah lama. Tapi hok lama 4 orang ni dia lama sekali. 12 tahun jadi khalifah. Bila wafat Sayyidina Uthman bin Affan, ganti khalifah yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Selama mana dia jadi khalifah? Selama 4 tahun 9 bulan. Hok paling sekejap Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni 2 tahun 3 bulan dia pegang jawatan khalifah. Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan. Sayyidina Uthman 12 tahun. Sayyidina Ali 4 tahun 9 bulan. Kalau capur semua tu lebih kurang dalam lingkungan lebih kurang 30 tahun keempat-empat khalifah ini pegang selepas wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali ni masa dia jadi khalifah, pada satu hari dia puasa. Isteri dia pun puasa. Anak dia pun puasa. 4 beranak ni puasa belaka dalam rumah. Rotinya ada 3 kepingnya. Hari hak puasa saat ni. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala ni, Allah nak uji ni. Tengok ujian para sahabat. Dahlah puasa. Roti ada 3 keping ya. Ditakdirkan oleh Allah hari puasa dah 3 keping roti ada, 3 orang pula mari jumpa dia pada hari tu. Mula-mula mari orang mula-mula sebut. Mari orang mula-mula beri salam kepada Sayyidina Ali. Lalu keluar Sayyidina Ali, tanya dia, dah mu mari apa? Hari ni hari tu puasa ni tuan-tuan. Orang tu rakyat mana? Hamba ni miskin, hamba ni tak ada duit. Makan tak boleh, tak ada makan ni. Rumah hamba habis dah makan ni. Hamba ni orang susah. Orang miskin tu rakyat mula-mula. Lalu Sayyidina Ali rakyat ke isteri dia Siti Fatimah, mu ambil roti sekeping wang mari. Lalu Sayyidina Ali ambil roti, itu isteri dia ambil roti, beri kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali beri pada orang miskin hok mula-mula mari sana. Berapa keping dan tinggal roti? Tinggal 2 lagi. Ada 3. Mari orang miskin mula-mula. Baik. Bila beri roti kelik orang miskin tu, duduk sebentar mari pula hak lain. Mari pula orang yang kedua, beri salam pada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali jawab salam, tanya, mu mari mah aku apa? Jawab orang nombor 2 pula, hamba ni pakai. Hak tadi miskin, hak ni pakai pula. Hamba ni pakai ya khalifah. Hamba ni orang susah. Hamba ni tak boleh nak bera dah anak, tak rak nak begini separa lah ni lah. Nak orang lah ni jumpa wakil rakyat, nak nak kena 4-5 keping. Tolak ulama bodoh sungguh. Dengan 5 keping lawan Islam. Dengan duit RM50 sanggup jual agama ini yang berlaku dalam negara kita Malaysia. Dengan sebab tidak ada keimanan kepada Allah lah, Allah tidak beri kemenangan pada Islam merata.
Sebab hati tak yakin pada Allah. Macam mana Allah nak beri kebenaran? Macam mana Allah nak tolong bila hati kita tidak yakin kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu bila dia rakyat saya ni pakai, Sayyidina Ali rakyat pada Siti Fatimah, dia ambil roti sekepi lagi, waktu bik mari. Dia ambil pula roti. Sayyidina Ali pun ambil roti beri pada orang pakai orang nombor 2 mari tadi. Berapa keping lagi ada roti? So yang dengar ni puasa ni, faham molek cerita ni. Kau duduk hanyut kau lain kan ni, faham molek. Dua dah habis. Bila habis dua dah kelik dah, mari pula orang nombor 3. Ni mari pula orang nombor 3 pergi ke rumah Sayyidina Ali. Dia beri salam, lalu Sayyidina Ali jawab salam. Sayyidina Ali tanya, mu ni guana pula mari? Hak mula-mula tadi miskin, hak nombor 2 pakai, mu ni gapo dia pula? Jawab orang tu, ya khalifah, wahai khalifah, ya amirul mukminin, wahai amirul mukminin, ambo ni baru tubik daripada penjara. Ambo ni orang banduan, duduk dalam jail lama, tak boleh makan, tak boleh minum. Rakyat pada Sayyidina Ali. Orang tu rakyat. Ambo ni baru tubik daripada penjara ya. Nak makan tak ada, nak minum tak ada. Nah, susah ambo ni. Bila begitu, Sayyidina Ali pun rakyat pada isteri dia Siti Fatimah, dia ambil roti selagi waktu bik mari. Ada berapa roti? Tak ada. Kosong. Lalu Sayyidina Ali ambil roti tadi, beri makan kepada orang yang tu bik jara, yang tu bik je tadi. Maka ketiga-tiga keping roti habis. Amo nak tanya, cuba kalau kita takdir kata kita jadi Sayyidina Ali tika tu, kita duduk situ, kita beri dak roti kat orang setakat kita puasa gitu. Cuba jawab. Jawab dengan ikhlas lah, tak tunjuk warak. Lagu mana? Oh, tak beri sah ketiga, sah pun tak beri. Tak kata demo ambo tak beri juga. Nak sabuh kita puasa, nak makan pun tak boleh. Ke mana? Roti ada 3 keping, Sayyidina Ali ada 4 beranak. Faham molek ni? Cerita daripada awal ni. Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Husin, Sayyidina Hasan, 4 orang. Kalau roti hok 3 tadi takdir, kalau tak beri pun tak cukup juga. Tapi ketiga-tiga roti tadi Sayyidina Ali beri habis. Walaupun dia puasa, walaupun isteri dia puasa, walaupun anak dia dua-dua puasa pun, inilah keimanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sebab itulah tuan-tuan, iman para sahabat ni tidak boleh dibanding dengan kita, sebab mereka itu diberi anugerah yang khususiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun iman mereka tu hebat, Nabi sebut dalam hadis yang lain, kalau ambil semua iman makhluk yang ada atas dunia ni, nak timbang dengan iman yang ada dalam dada Sayyidina Abu Bakar, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau capur iman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, iman orang lain semua capur belakang, letak satu timbangan, ambil Sayyidina Abu Bakar ya, letak sebelah ni, Nabi sebut la rajah habis, berat lagi iman yang ada dalam diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baru ni kita dengar cerita Isra' Mi'raj. Mana-mana tempat pun duk main Isra' Mi'raj semacam baru ni. Dah sebulan baru ni siapa terberuk habis dah orang. Duk main ustaz tu mari Isra' Mi'raj, orang ni mari Isra' Mi'raj, sebab tak ada cerita lain dah. Dah cerita tu ya. Hurrah cerita Isra' Mi'raj. Nabi naik ke langit. Nabi terima semayang. Hak tu amo tak mau cerita. Kita nak ambil poin natijah daripada ceritanya ialah ketika Nabi kita Muhammad SAW balik daripada Isra' Mi'raj, malaikat waktu mari sempat waktu subuh bersama para sahabat. Ni cerita disebut dalam hadis. Naiknya Laila waktu malam. Malam ni khilaf ulama, ada kata lepas maghrib, ada kata lepas isyak. Yang pentingnya waktu malam. Bila naik, tak ada sampai satu hari Allah memperlihatkan surga, Allah memperlihatkan neraka, Allah memperlihatkan pelbagai-bagai mukjizat kebesaran Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi terima semayang, Nabi turun mari ke bumi. Bila Nabi turun ke bumi, Nabi cerita, orang mula-mula Nabi cerita ialah Ummu Hani, nama dia. Siapa Ummu Hani ni? Mak sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita, wahai makcik, hamba semalam naik ke langit.
Malaikat awak naik. Amo kita tengok surga, amo kita tengok neraka, begini. Sampai habis Nabi cerita. Ummu Hani kata, ya wahai anak sepupu aku, ya Rasulullah, mu jangan ceritalah pada orang cerita ni, orang tidak akan percaya cerita kamu ni dongeng. Orang akan rayak mu ni pembohong, orang akan rayak mu ni penipu. Apa jawab Nabi? Kata Nabi kita Muhammad SAW, wahai mocik, walaupun cerita ni orang tak percaya, tetap saya kena cerita, tetap saya kena beritahu, tetap saya kena berdakwah, kerana ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi keluar daripada Ummu Hani, pergi ke Bukit Safa. Nah, tuan-tuan, kalau orang pergi buat haji atau umrah, bila dia pergi ke Mekah, di antara tempat yang salah satu daripada rukun haji atau umrah ialah sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Banyak kadang-kadang orang kita pada hari ini bila dia pergi ke Mekah, di antara sa'i Bukit Safa Marwah ni, daripada Bukit Safa Marwah ni, tengah tu dia buat lorong kereta tolak, cermin, apa ni dia pagar gitu. Sampai hujung ni. Setengah ulama beritahu, sekiranya kita naik daripada Bukit Safa Marwah tu, kita pusing ke ujung pagar je, tak naik rapat di ujung tu, setengah ulama kata batal kita punya sa'i. Banyak orang kita ni bila pergi sa'i, dia kanan lalu, dia nak ambil shortcut, padahal batal. Shortcut bodoh orang panggil, batal ni. Kita buat sa'i, sebab tu setengah ulama beritahu ujung pagar hok buat tengah tu, ujung tu setengah kata tak sampai lagi di Bukit Safa hok sebenar. Sebab itulah sebahagian ulama kata kena naik rapat di atas batu tu, ujung tu tempat dia bercermin lah ni, naik rapat dia tu, patut doa. Itulah tidak ada khilaf ulama yang mengatakan sah seorang tu sa'i daripada Bukit Safa dan Marwah. Tetapi kalau konah lalu, tak ada naik atas, konah sebuah kereta tolak tu dia konah lalu, setengah ulama kata batal dia punya sa'i, tidak sah, kerana itu khilaf, kerana tempat tu bukan lagi Bukit Safa dan Marwah. Jadi tuan-tuan beringat, kalau nak pergi pulak Mekah sikit lagi, kalau hok mana pergi dah, tak apalah, hok lepas dah, hok nak depan sikit lagi, poso ni ke, tahun depan ke, kalau boleh sa'i tu naik berapa lagi, sikit je, tak letih mana, naik sikit je atas bukit, berdoa kepada Allah di atas bukit. Di antara tempat mustajab doa ada 10 tempat dalam Masjid Mekah di Tanah Haram, salah satunya ialah di Bukit Safa dan Marwah. Naik situlah tempat Nabi kita mula-mula pergi berayak. Sebab tu bila kita sa'i, kita kena ingat, jangan duk main sa'i berjalan pergi mari saja tak tahu bergapo. Kena tahu sejarah. Di antara sejarahnya di Bukit Safa ni, Nabi kita bila balik daripada Isra' Mi'raj, Nabi kita pergi di Bukit Safa ni lah, Nabi kita panggil semua orang mari. Di antaranya hok mari juga ialah Abu Jahal, Perdana Menteri Mekah ketika tu. Abu Jahal ni lawan Nabi, tak ikut Nabi, tak beriman dengan Nabi. Abu Jahal mari juga nak dengar Nabi ni nak rayak berapa. Lalu di antara ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita, wahai umatku semua, kaumku, anak beranak aku semua, Nabi kata, semalam aku naik ke langit, aku tengok dah surga, aku tengok dah neraka, begini. Nabi cerita. Maka ramai-ramai sahabat tadi, walaupun kalangan sahabat Nabi, ada juga sebahagian sahabat yang tidak yakin dengan cerita yang disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan dalam kitab sirah beritahu, hok mana dengan Nabi berucap masa tu terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan hok percaya, satu golongan lagi tak percaya, bukan tak percaya terus, jadi dia main syok dalam hati. Iya kau ni naik tak ada siapa sehari tengok surga neraka, iya kau Muhammad ni kecek begini. Padahal hak tak yakin tu bukan orang lain, kalangan sahabat sendiri ada tak yakin ke Nabi masa tu. Maka cerita ni tersebar di Mekah, kerana Isra' Mi'raj ni berlaku setahun sebelum Nabi kita dipindah ke Al-Madinatul Munawwarah. Setahun sebelum tu Allah Ta'ala jemput Nabi kita naik ke langit. Masa tu ulama beritahu Nabi kita umur 51 tahun dalam riwayat sebut. Lalu hok tak percaya
ni bawa cerita dalam kawasan Mekah bahawa Nabi kita Muhammad ni berlawak, penipu, pembohong, mana boleh mustahil Nabi naik ke langit dalam masa tak sampai sehari turun mari. Tak pernah sabar ni. Contoh ginilah supaya orang kata duduk ke Lumpur pergi Kelantan 5 minit sampai dah. Percaya ke tak? Duduk ke Lumpur nak pergi Kelantan 5 minit lah. Percaya ke tak? Tak pernah sabar lah. Mana 5 minit? Orang naik kereta 45 je, kapal terbang pun 45 minit baru sampai. Mu 5 minit lagi. Tak pernah sabar. Mu ni bengong kau ni. Bengong tu tak sebut dalam hadis, aku tambah sendiri cerita. Lalu sahabat ni ada juga orang tak percaya. Maka di sinilah tubik seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dah orang kalangan sahabat tak percaya ni pergi jumpa dengan dia. Kerana sahabat Nabi ni hok paling tua sekali, hok mula-mula masuk Islam ketika tu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi kita ni tuan-tuan masa duduk Mekah tak boleh nak mengajar secara terang, dakwah tak boleh. Satu tempat saja Nabi berdakwah di Mekah, iaitu rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Selain ni tak boleh. Setempat ni yang Nabi duduk mengajar. Sahabat dah mari masuk Islam dengan Nabi pun di sinilah, di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Baik. Bila begitu, orang tanya Sayyidina Abu Bakar, mu lah ke mana? Mu percaya ke tak? Hok Muhammad duk cerita, hok Nabi kita duk cerita dah ni. Wayak dia naik ke langit, terima semaya, kita tengok surga, kita tengok neraka, gini begini, mu percaya ke tak? Jawab Sayyidina Abu Bakar, kalau Rasulullah SAW cerita, walaupun dia diam sekalipun, walaupun dia tak cerita sekalipun, tetapi setiap benda yang berlaku di atas diri Rasulullah, maka aku akan percaya semua sekali 100%. Dan aku tidak kurang walaupun 1% sekiranya benda tu berlaku di atas batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Abu Bakar jawab gitu tuan-tuan, maka Nabi latih Sayyidina Abu Bakar. Bermula pada hari itulah ulama sirah beritahu Sayyidina Abu Bakar digelar oleh Nabi kita As-Siddiq. Apa makna As-Siddiq? Mana orang yang benar dengan Allah, benar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang yakin sungguh, orang hak pegang sungguh, orang hak beriman sungguh terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah Nabi kata iman Sayyidina Abu Bakar ni lebih berat daripada segala iman manusia yang ada di atas dunia ini. Allahu Rabbi. Sehingga dalam hadis cerita Sayyidina Abu Bakar ni kalau dia berjalan 8 pintu syurga tu dia berjalan, semua berebut belakang nak suruh dia masuk dalam. Kalau kita kena kita neraka berebut nak syurga tak tahu lagi. Tapi insya-Allah dengan sebab kita datang majlis ilmu ni, kita akan dijadikan oleh Allah min ahlil jannah insya-Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah ya Allah. Ya Allah, jadilah kami ahli syurga ya Allah. Wa na'udzubika minan nar ya Allah, lindungilah kami semua daripada api neraka-Mu ya Allah. Allahumma tub alaina taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah kami sempat taubat yang sungguh sebelum kami mati ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Jadi kesimpulannya, Sayyidina Abu Bakar ni bila dia beriman, dia yakin, dia sungguh pada Nabi kita, maka sebab itulah di antara orang yang Nabi pilih untuk hijrah Nabi kita ke Madinah, Nabi tak pilih orang lain, melainkan Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal sahabat lain ramai lagi. Sahabat Nabi ni tuan-tuan ada 124,000 orang sahabat. Nabi, bilangan Nabi atas dunia ada 124,000 orang Nabi. Rasul ada 313 orang. Dalam riwayat kata 314 orang. Tetapi hak wajib kita kena beriman, kena tahu sesak ialah seramai 25 orang Nabi dan Rasul. Hak 25 ni kalau tak tahu haram hukumnya. Hak lain tak tahu tak apa, tetapi wajib kena iktikad secara ijmal, secara umum saja, selain daripada 25 orang Nabi dan Rasul ini. Bilangan Nabi atas dunia ada 124,000 orang. Bilangan sahabat ada seramai 124,000 orang sahabat. Dan ulama sirah beritahu helai rambut yang ada atas kepala Nabi kita Muhammad SAW juga sebanyak 124,000 helai rambut yang ada di atas kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Bilangan 124,000 berlaku.
Dan setengah pendapat mengatakan tabi'in juga seramai 124,000 orang tabi'in. Itu mengikut pendapat yang sahih, pendapat yang muhtamad. Tetapi ada juga sebahagian imam yang lain mengatakan bilangan sahabat Nabi tak sampai 124,000, hanya seramai 60,000 orang sahabat saja. Itu ada setengah riwayat, tetapi tidak sahih. Terdapat yang muhtamad ialah seramai 124,000 orang sahabat. Hari Nabi kita berucap di Arafah, hari itu sebelum daripada 2 minggu wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila begitu, Nabi kita pilih Sayyidina Abu Bakar hijrah Madinah selepas berlakunya Isra' dan Mi'raj. Sebelum berlaku Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji Nabi kita. Ulama panggil tahu kesedihan Nabi kita. Nabi kita tahu sedih kerana sebelum di Isra' Mi'raj itu Allah Ta'ala mewafatkan isteri Nabi yang paling Nabi sayang, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan mati juga ketika itu. Wafat juga pak saudara pak saudara Nabi, iaitu Abu Talib yang menjaga Nabi, yang beliau ni ayah pada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kedua-dua orang hak jaga Nabi ni wafat berlaku. Ulama kata di antara senggan dua tu 3 hari yang masa. Di antara wafatnya Siti Khadijah dengan wafatnya Abu Talib, ulama kata senggan selama 3 hari saja. Maknanya sedih tak hilang lagi, mati dah ni. Padahal kedua-dua ni lah yang duk jaga Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW ni tuan-tuan, walaupun dia jadi khalifah, walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, Allah Ta'ala buat dia miskin, tidak kaya, tak ada harta. Tetapi walaupun Nabi tak ada harta, Allah Ta'ala ganti isterinya jutawan di Mekah ketika tu, orang paling kaya tak ada lah, iaitu isteri Nabi kita, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia paling kaya sekali masa tu. Jutawan kita panggil lah ni, dia paling kaya. Berapa hak Nabi nak dalam dakwah Nabi, dia lah duk tolong Nabi. Isteri ni, Siti Khadijah ni, duk tolong Nabi kita, beri harta, beri begitu. Bila dia wafat, Nabi kita menangis. Bila Nabi menangis, seorang sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa mau menangis?" "Limadza yabki ya Rasulullah?" "Kenapa mau menangis ya Rasulullah?" Qala Rasulullah SAW, lalu jawab Nabi kata, "Aku menangis kerana apa? Bukan kerana aku sedih Siti Khadijah wafat dah. Aku menangis kerana siapakah yang nak tolong bantu aku dalam perjuangan aku selepas wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siapa lagi nak bantu aku? Masa hidup dulu dia bantu aku, bagi duit, bagi apa, bagi itu, ini, tenaga dan sebagainya. Sayang, sehingga ketika Nabi balik daripada Gua Hira, Nabi takut bila berdepan dengan Sayyidina malaikat Jibril. Nabi rayak balik tu, "Zammiluni ya Khadijah, zammiluni, selimutkanlah aku." Kerana Nabi kita sejuk, takut berhadapan dengan malaikat yang sangat besar, iaitu malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Bila wafat Siti Khadijah, Nabi kita menangis kerana Nabi kata, "Siapa orang nak bantu aku?" Selepas wafatnya Siti Khadijah. Siti Khadijah ni tuan-tuan adalah orang perempuan menjadi ketua bagi semua perempuan yang akan masuk syurga dari kiamat nanti. Sehingga Siti Khadijah ni mulia tak mulia dia, disebut dalam hadis penuh Allah Ta'ala kirim salam ke dia. Allahu Rabbi. Disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, pada satu hari Allah Ta'ala wahyu kepada malaikat Jibril, supaya malaikat Jibril wayak ke Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku ni wahyu daripada Allah, bahawa Allah tu kirim salam pada isteri kamu Siti Khadijah." Bini kita rumah ada tak Allah Ta'ala kirim salam? Ada? Tak ada. Adik-beradik kita ada Allah Ta'ala kirim salam? Ada? Kita hidup ni, kalau orang besar kirim salam, kita berasa suka ke berasa lagu mana? Contohlah, orang mari ayat kita, saat ni aku jumpa dengan Dio Raja kirim salam kamu, kita berasa mana? Suka ke tak? Jawablah, tunjuk warna pula dah. Suka lah? Suka lah. Tu baru orang kirim salam, baru Dio, baru Raja, baru OSPD, ketua polis, sebagainya kirim salam, kita berasa hebatnya. Padahal tak kenal pun, kirim salam berasa hebat dah.
Apatah lagi ini Allah sendiri yang beritahu pada malaikat Jibril, wahai Jibril, mewayakkan Muhammad Rasulullah SAW bahawa aku ni Allah kira salam pada isteri dia Siti Khadijah. Allahu Rabbi. Nah, hebat sungguh. Dalam riwayat lain penuh kira salam pada Siti Aisyah, kerana di antara perempuan yang akan menjadi ketua bagi sekalian watina dalam surga ada 5 orang wanita dalam riwayat sebut. Yang pertamanya Siti Khadijah, yang keduanya Siti Aisyah, yang ketiga Siti Fatimah, yang keempat Siti Maryam, mak Nabi Isa, yang kelima ialah Siti Asyah, isteri pada Fir'aun. Ni 5 orang perempuan ini yang akan menjadi ketua bagi wanita yang akan masuk surga di hari kiamat nanti. Karena kelima-lima wanita ini disebut oleh Allah di dalam Quran dan disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kerana mereka ini akan menjadi ketua bagi sekalian wanita yang duduk di dalam surga di hari kiamat. Bini kita tak ada salah habuk senara, tetapi insya-Allah dengan sebab tuan-tuan bawa isteri datang majlis ilmu, insya-Allah Allah letak dalam surga nanti, insya-Allah. Ni dak bini tinggal di rumah, duk tengok TV di rumah. TV pula tak ada cerita lain. TV 1 duk tunjuk kepala botak, TV 2 pun duk tunjuk kepala botak, TV 3 pun tunjuk kepala botak. Tak ada cerita lain. Mu kenal tak siapa kepala botak? Najib je bodoh. Tak ada cerita lain duk tunjuk hatu TV 1 pun tunjuk kepala botak, TV 2 pun tak ada cerita lain. Nak sebut hatu. Nak 2-3 hari baru ni aling pergi Kelantan. Oh, rasmi tilawah Quran. Kecek dalam TV supaya kita ni satu semua ikut Quran. Tak usah cakap lah bini mu telekor tak pakai molek lagi. Nak cakap ikut Quran, bini kita tak pakai tudung. Hak sebelum tu tahun lepas baru ni dia pergi pada awal bulan baru ni, awal tahun sebelum pilihan raya, pergi Kelantan dia cakap 7 dosa besar. Tak sempat 7 habis dosa besar turun ribu daripada langit. Nak cakap ada dosa bini kita tak pakai tudung macam mana? Kita cakap ikut Quran, bini kamu tunggil apa? Kamu tak tengok warak sungguh dalam TV tunjuk. Ni aku cerita hok TV raya, aku tak tahu. TV tunjuk. Telekong pun tak akal molek. Tu pun nasib baik tilawah Quran tu pupuh tuduh sikit. Kata dia pakai dot langsung. Allahu Rabbi, ini berlaku. Maka sebab itulah isteri Nabi ini dijamin oleh Allah mereka itu ahli jannah, ahli surga. Jadi kita mintalah supaya isteri kita pun jadi ahli surga semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau mari majlis ilmu, kadang-kadang kita jangan mari seorang, bawa bini kita retek mari, bawa anak kita retek mari, supaya mereka itu mendengar majlis ilmu, nasihat-nasihat daripada alim ulama. Mudah-mudahan kita diberkati rumah tangga oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga sahabat baginda Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, insya-Allah. Sebab apa rumah tangga Nabi, rumah tangga sahabat Nabi berkat? Salah satunya kerana mereka itu membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Cuba kita tanya diri kita masing-masing, tuan-tuan. Setiap hari kita mana banyak baca Quran, baca surat Khabar? Jangan tanya orang, tanya kita sendiri. Tengok diri kita. Aku ni duduk dalam rumah tiap-tiap hari tengok kodok Quran. Ulama kata jangan sampai 3 hari tak buka Quran dalam rumah. Barang siapa yang tak buka Quran dalam masa 3 hari di dalam rumahnya, maka rumahnya dijauh daripada masuk malaikat rahmat di dalam rumahnya. Sebab tu kita kena tengok Quran. Quran yang mau ayat semua dah. Walaupun kita tak baca, tengok boleh pahala dah. Tengok boleh pahala dah Quran. Apatah lagi baca. Ni masalahnya tengok pun dah. Dalam masa 24 jam Allah sibuknya, tak ada masa lah nak tengok Quran siang malam. Allahu Rabbi. Jangan tengok orang, tengok diri kita masing-masing. Aku hari ni tengok dak Quran dalam rumah. Aku hari ni bangun ke dak semayang. Aku hari ni banyak mana selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana dalam satu hari aku ingat ke Nabi. Banyak mana satu hari aku ingat pada mati dengan ingat pada nak kejar harta dunia yang kamu akan tinggal selama-lamanya.
Ni benda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya 10 marrah fi sabah, 10 marrah fi masa, dakhala al-jannah. Nabi kata barang siapa yang selawat pada aku 10 kali saja waktu pagi, 10 kali waktu petang. Dalam riwayat lain kata 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu malam. Bila dia mati, dakhala al-jannah, akan masuk syurga. Tapi nak selawat 10 kali pun kadang-kadang kita tak selawat ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena selawat ke Nabi. Yang berat laginya, ada kalangan kita ni juga dia kata selawat ke Nabi bid'ah pula dah. Ni berat lagi. Ada satu golongan orang dia kata selawat ke Nabi bid'ah, buat maulid Nabi bid'ah, selawat ke Nabi bid'ah. Selawat ke Nabi ni bukan bid'ah, selawat ke Nabi wajib. Terutama di dalam sembahyang. Siapa dia tak selawat ke Nabi, batal sembahyang dia. Tak usah tunjuk alih ya. Contohnya baca tahiyat akhir dalam sembahyang. At-tahiyat siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tua-tua pun tak saya selawat. Maka bisalah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah tak sembahyang? Tak sah. Sebab selawat ke Nabi itu wajib. Berapa wajib? Sebab dia salah satu daripada 13 rukun sembahyang. Maknanya kalau tak selawat ke Nabi, batal sembahyang. Lepas tu yang kata bid'ah tu nak ke mana? Masuk akal ke tak selawat ke Nabi bid'ah? Sebab banyak orang kita ni dia faham satu hadis lain. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, hadis ni Nabi kata, la tufaddiluni ala Musa, la tufaddiluni ala Musa. Ada hadis ni, banyak orang tafsir hadis ni tak betul. Dia kata Nabi riwayat hadis ni, la tufaddiluni ala Isa, la tufaddiluni ala Musa. Nabi kata jangan kamu puji aku lebih daripada Nabi Musa, jangan kamu puji aku lebih daripada Nabi Isa. Banyak orang tafsir hadis ni dia kata Nabi tak beri puji dia. Bukan makna begitu pada. Sebab tu orang suruh mengaji hadis ni, tak dia pakai beli buku kedai baca. Ni hak sesat ni. Siapa dia yang mengaji tidak ada tok guru? Man syaikha, dalam hadis Nabi kata man syaikha lahu, barang siapa yang tidak ada guru bagi dia, asyaitanu syaikhulah, maka syaitan guru dia. Ni dia beli buku kedai klik baca dengar seorang. Baca jumpa hadis ni, hadis molek ni. Padahal dia tak mengaji. Dia tak tahu hadis ni dhaif ke, hadis ni mauquf ke, hadis ni berapa ke, hadis ni berapa tak tahu. Pakai baca ya. Ini yang berlaku di akhir zaman, mengaji tidak ada guru. Sedangkan kita mengaji kena ada guru. Hadis ni macam mana? Hadis ni dhaif ke, hadis mauquf ke? Hadis tu sendiri dalam ilmu mustalah hadis kata lebih daripada 30 jenis hadis. Nak belajar. Jadi hadis ni riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata la tufaddiluni ala Musa, la tufaddiluni ala Isa. Nabi kata jangan kamu puji aku lebih daripada Nabi Musa. Apa makna hadis ni? Bukan Nabi tak larang puji dia, bukan makna begitu. Orang yang kata selawat ke Nabi bid'ah, dia pergi hadis ni lah. Dia kata Nabi tak suruh puji dia, apa memuji dia? Dia takut tu. Bukan makna hadis begitu. Makna hadis ni ditafsir oleh guru saya mengaji di Yaman. Salah satu guru saya ialah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri yang sekarang umur 70 lebih. Habib Salim ni guru kepada Habib Umar yang selalu mari ke Malaysia. Habib Umar bin Hafiz ni dia ingat hadis lebih daripada 100,000 hadis. Siap dengan sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita 40 hadis pun tak ingat. Ni Habib Umar ni 100,000 hadis ingat dengan sanad. Habib Saleh ni tempat hamba mengaji di Yaman ni guru pada Habib Umar lagi. Dan di antara dalam dunia hari ni ada tujuh orang ulama hadis paling alim. Salah seorangnya ialah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Abang dia mula mati dah, Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Dia kata selepas aku mati akan ada 7 orang ulama yang paling alim hadis dalam dunia. Salah satunya adik aku iaitu Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Hadis Habib Salim ni kitab 6 sitah hadis tu semua dia ingat belaka dalam dada. Sampai sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajar tak ada kitab. Orang baca, anak murid baca Imam Bukhari, baca Muslim, baca
baca Tirmizi, baca Riyadhus Shalihin, baca kitab tu, dia tidak ada walaupun satu kitab. Kerana semua kitab diberi oleh Allah duduk di dalam dadanya. Kalau baca satu huruf tinggal dia tahu lagi, satu titik dia tinggal dia tahu lagi tempat mana noktah, koma dan sebagainya. Ini kehebatan yang diberi oleh Allah pada Habib Salim bin Abdullah hafizallahu lah. Insya-Allah panjangkan umurnya, sihatnya, dan boleh kita pergi mengaji lagi pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Amo balik baru ni mengundi klik tak benar juga, tak ada arah lah. Benar dah, sama Malaysia tak benar lagi. Tuhan tak beri peluang lagi, insya-Allah pilihan raya sekali lagi kita akan mengetahui insya-Allah. Yang pentingnya hati kita kena yakin pada Allah. Tak tahannya dalam perjuangan Islam ni ramai juga orang kita yang hubud dunia, yang gila kepada pangkat, yang gila pada dunia. Sebab tu Allah tidak beri kemenangan pada Islam. Barang siapa yang pegang satu-satu jawatan, dia gila dunia, Allah tidak akan beri keberkatan pada orang itu. Kena bersih hati kita daripada dunia, baru Allah beri kemenangan. Jadi saya nak pergi pulak minggu depan ni, sambung belajar ke Yaman. Sekarang ni tahun yang keempat, alhamdulillah. Belajar di Rubak dengan Habib Allamah Habib Salim bin Umar bin Abdullah Syatiri. Pada satu hari orang pergi ziarah rumah dia, tuan-tuan. Rumah dia ni kitab penuh. Kalau tuan-tuan biasa pergi kedai-kedai kitab besar-besar, kalau di Kelantan kedai Japar Rawah, kitab penuh. Rumah dia lagi tu lah, kitab banyak. Sore orang pergi ziarah dia ni, bila balik dia celupar mulut sikit. Dia tanya Habib Salim, Habib, maaflah saya nak tanya, kitab banyak dalam rumah ni, Habib baca ke tak? Bukan kata ke dia, kalau kita tanya, betul tak? Kitab penuh rumah, takkan kalau baca dia kedek ni banyak ni. Orang tu dia terlupa mulut, tapi dia tak payah depan ramai lah ke tubik belakang dia. Dia sorang lama sekali tubiknya. Dia tanya Habib Salim, Habib, amak nak tanya ni, kitab banyak ni dia kau baca? Dia tanya gitu. Sebab kau nak baca masa dia kedek ni kitab banyak ni. Kalau tak kata ke dia, kita tanya banyak ni dia kena baca kitab tu tak? Hak semari tak baca. Ni sebutir rumah kitab. Dia rumah dia tu dia buat bawah, ada atas pustaka besar gitu. Bila tubik belakang dia panggil orang tanya dia, mari minta. Habib Salim tu panggil, tanya soalan tadi, baca ke tak? Mari sini. Ta'al sini, kata dia, mari sini. Habib Salim kata, maaflah aku nak rayak, mu jangan tanya aku baca ke tak kitab ni. Mu tanya aku ingat ke tak semua kitab ada dalam rumah aku. Allahu Rabbi, mu jangan tanya aku baca, mu tanya ke tak semua kitab ada dalam rumah aku ni, aku ingat ke tak. Allahu Rabbi. Habib Salim, Allah Ta'ala beri kehebatan, kekuatan otak yang sangat hebat. Dia mengajar tak ada lupa. Allah Ta'ala beri walaupun tua. Nah, kita ni 40 hadis dah ingat. Tak baca wadduha bawah tukar lagi. Pas nak dawai ulama, tak rok cetung kata Ustaz Zahar. Tak cetung pun tak rok. Tak, kalau suruh baca wadduha sampai Fatihah, cuba baca. Tukar wati dulu ke inna anzalna dulu. Pakai mampu gitu dah. Al-Qari'ah ke lam yakuni dulu. Sudah. Kalau baca keluar Allah, ingat surat pendek, cuba baca lam yakuni. Sudah. Tabarrakal ladzi kam gapo dulu sudah. Maknanya lemahnya kita. Sebab itulah Allah beri orang alim ulama ini kekuatan ilmu yang sangat hebat. Tengok Habib Umar 100,000 lebih hadis ingat dengan sanad, siap dengan tafsir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah negara kita Malaysia ni diziarahi oleh ulama-ulama besar. Mudah-mudahan negara kita satu hari nanti diberi keberkatan oleh Allah, Islam akan naik insya-Allah. Yang terbaru-baru ni meninggal ulama di antara ulama dunia, iaitu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Dia pernah mari dah Malaysia kita ni. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama beritahu dia mati syahid. Bukan mati syahid satu dah, ada 4-5 syahid di atas dirinya. Di antaranya ulama beritahu kenapa dia mati syahid. Yang pertama, kerana mati di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam masjid. Masjid ni rumah Allah. Yang kedua, sebab ulama kata mati syahid, sebab mati dalam keadaan iktikaf di dalam masjid. Dalam masjid ni kena niat iktikaf. Saja aku duduk dalam masjid ni kerana Allah. Surau tak boleh niat iktikaf, madrasah tak boleh niat iktikaf, masjid saja mengikut pendapat yang muktamad
tetap di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tak usah kira lah mazhab lain, Syafi'i dulu. Baik, Imam Syekh Ramadan Al-Buti ni, yang pertama ulama kata mati syahid sebab mati dalam masjid. Yang kedua sebab mati masa i'tikaf. Yang ketiga mati kerana orang alim. Mati dia orang alim ulama. Yang keempat mati sedang berdakwah mengajar dalam masjid. Yang kelima mati kena tembok. Dia setengah ulama kata mati kena bom. Itu apa? Ada khilaf lah. Mana nak rayaknya? 4-5 perkara syahid yang berhimpun di atas diri Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Di antara kitab yang masyhur dia karang siapa pak kita Malaysia ialah Fiqhus Siratun Nabawi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Fiqhus Sirah. Ini kitab masyhur, seluruh dunia ada. Jadi karang oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Allah yarhamuh wa askanahu al-jannah. Ya Allah rahmatilah ya. Ya Allah angkatlah darjatnya dalam surga. Begitu juga kami, dua ibu bapa kami semua ya Rabbal Alamin. Ini di antara ulama-ulama yang hebat kesemuanya telah menziarahi ke negara kita Malaysia. Termasuk juga ulama hebat dulu, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Sayyid Muhammad Alawi ni sebelum dia wafat, dia diberi mimpi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tu Nabi mari rakyat ke dia, wahai Sayyid Muhammad Alawi, mu tengok orang tawaf di Mekah ni tiap-tiap tahun musim haji 1 juta, 2 juta, 3 juta orang yang hadir, tetapi sebanyak 70 orang saja Allah terima haji tiap-tiap tahun. Sayyid Muhammad Alawi ni pada satu hari Nabi rakyat dalam mimpi. Dia kata, wahai Sayyid Muhammad Alawi, mu tengok tiap-tiap tahun orang mari Mekah buat haji 1 juta, 2 juta orang duk tawaf Mekah ni, betul tak? Tetapi Nabi kata, yang menduka citakan aku tak sampai 70 orang yang diterimakan haji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juta-juta orang tu 70 orang yang Allah terima haji. Hok terima, hok mabrur pula. Hok mabrurnya Nabi rakyat kepada Sayyid Muhammad Alawi, wahai Sayyid Muhammad Alawi, hok mabrur hanya 7 orang saja tiap-tiap tahun. Hok pergi Mekah juta-juta tu. Nak 7 orang ya mabrur ya. Nabi rakyat mimpi kepada Sayyid Muhammad Alawi. Sayyid Muhammad Alawi ni orang wali Allah yang besar. Dia mati di bulan Ramadan, hari yang ke-15, mati malam Jumaat di bulan Ramadan. Ulama beritahu mati syahid kerana mati bulan Ramadan, mati malam Jumaat. Allahu Rabbi, ini di antara ulama-ulama yang hebat. Kesemuanya telah dijemput oleh Allah kembali ke negeri akhirat. Sebab tu di antara hadis Nabi kata, Innallah, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu itu dalam dada manusia sekaligus, tetapi Allah Ta'ala akan cabut ilmu itu dengan biqabdil ulama, dengan sebab Allah mematikan semua para alim ulama. Bila ulama ni kau semakin hari semakin hilang, semakin hari semakin tak ada, itu menandakan ilmu semakin hari semakin kurang di atas dunia ini. Lama-lama orang jahil belaka, maka ketika itulah berlakunya yaumul qiyamah, berlakunya hari kiamat. Hamba seminggu 2 baru ni dijemput oleh ketua ulama Thailand di Patani, iaitu Baba Karim. Baba Karim ni tu guru Pondok Dala. Dia jemput hamba pergi buat ijtimak, dihadiri oleh 700 ulama dalam Thailand dan sebanyak 400 putih pondok dalam Thailand. Buat di Patani baru ni dia jemput hamba pergi. Hamba ni salah satu penceramah yang beri ucapan di hadapan lebih daripada 10,000 orang yang hadir baru ni di istimewa ulama pada 2 minggu yang lalu. Hamba dijemput pergi. Hamba pergi beri ucapan di hadapan lebih daripada 10,000 orang, lebih daripada 700 ulama yang hadir, lebih daripada 400 pondok seluruh Thailand yang hadir baru ni buat istimewa. Termasuk puah. Puah ni bahasa Sia, kalau pak kita ni menteri besar lah. Sia panggil puah. Menteri besar hok jaga 5 wilayah ni. Patani, Nagotiwa, Yala, Songkla, termasuk ada seorang lagi amat ingat 5 wilayah Islam ni. Mari pada hari itu juga untuk duduk di dalam majlis istimewa ulama di Thailand baru ini. Tetapi kebanyakan ulama-ulama ni alhamdulillah di Thailand, sebab apa dia berkembang? Sebab ulamanya bersatu padu, duduk yang baik, tidak ada sifat hasad di antara guru dan guru. Adapun kita manusia ni ulama jadi rosak sebab ada sifat hasad di dalam hati.
Nampak orang tu hebat sikit, guana ada lalu lah. Guana ustaz tu mengajar orang ramai, aku mengajar tak ada orang. Apa mula ada sifat jahat dalam hati. Sebab itulah Malaysia kita ulama jadi rosak, sebab hati tidak bersih dengan Allah. Hati ada hasad, hati ada dengki, hati ada riak, hati ada syirik kepada Allah, wal iyazubillah. Allahumma tahhir qulubana ya Allah minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala sifat munafik, wa minar riya wa minal ujub wa minal hasad ya arhamar rahimin. Ya Allah, terutama bersihkanlah hati kami daripada sifat riak, terutama bersihlah hati kami daripada sifat ujub, bangga dengan diri sendiri. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada syirik kufur kepada kamu ya arhamar rahimin. Di Thailand ni ulama dia satu padu. Ulama dia antara pondok ke pondok pergi mari semua buat istimewa lagu ni lagu mana. Sebab itulah di Thailand kadang-kadang orang kita takut lagi, dia kata mati kena tembok. Duduk Malaysia pun mati, tak nak tinggal di Thailand. Tak usah takut lah. Amba pergi Thailand ni acak benar dah. Sebab Thailand ni alhamdulillah lah, kita boleh kuliah dihadiri lebih daripada ribuan orang. Sebab di Thailand ni tuan-tuan, dia tidak serupa kita Malaysia. Malaysia nak mengajar payah, kena ada permit lah, kena ada tauliah lah, kena ada itu ini. Thailand tak ada, asal mengerti mengajar. Hak bodoh duk dia. Lagu tu ya. Thailand ni walaupun dia Perdana Menteri dia Tino tu, nama apa kamu tengok Chinlek apa nama, kafir. Tetapi walaupun dia kafir, dia kata guana, saya tidak ganggu program Islam nak buat gapo. Itu hak dia. Saya agama saya, awak agama awak. Tu. Tetapi tempat kita Malaysia ni hok jaganya Islam, mengaku Islam, tetapi dalam hatinya ada rasa benci kepada majlis ilmu-ilmu, berasa nak sekap jikalau ada kuliah-kuliah yang membabitkan dengan hati mereka. Inilah yang mengaku Islam tetapi hakikatnya kufur di sisi Allah, wal iyazubillah. Tengok tadi dia orang kafir tapi dia sayang kepada majlis ilmu. Mu nak mengajar tu hamu, Islam hamu, saya agama saya tak ganggu awak, awak tak ganggu saya. Ini kehebatan di Thailand. Sebab itulah Allah Ta'ala beri keberkatan pondok di Thailand sampai hari ini hidup, semakin hari semakin hidup. Sebab mereka itu tidak ada sifat hasad di antara guru dan guru. Ini keberkatan yang saya tengok masa baru ni, yang mau pergi dalam masa 2 minggu baru ni. Seminggu aku duduk di Thailand, duduk di satu hotel yang diberi oleh kerajaan Thailand. Masa aku pergi tahun lepas, duduk di rumah seorang menteri Thailand, Makna Maktai nama dia, orang Melayu jadi menteri mula-mula. Duduk di satu rumah menteri. Duduk rumah menteri ni, kita ingat kebiasa ialah hok jaga tu keliling 30 orang malam. Masa mau kita tidur rumah tu kita tak tahu kalau ada orang 30 orang jaga tidur. Kita tidur dalam rumah 30 orang jaga luar keliling, takut ada orang mari berdeh. Hak 30 orang ni semua pergi berdeh belakang. Thailand ni kalau orang tak biasa masuk takut, sebab setiap tiap api semua ada polis askar pergi berdeh. Tidak seperti kita Malaysia polis berdeh demo. Baru ni Timbalan ketua pengarah kastel mati tembak demo. Betul tak? Dia tak kira kastel ke polis ke, bila Allah tetap gitu matilah. Jadi nak rakyatnya tak usah takutlah. Thailand ke Malaysia ke, duduk di mana-mana di atas bumi Allah. Bila kita betul dengan Allah, kalau mati dalam fi sabilillah insya-Allah. Akhir sekali kerana nak pukul 9 dan amat nak tutup dengan satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hadis riwayat daripada Sahlum bin Sa'ad, seorang sahabat Nabi nama Sahlum bin Sa'ad. Apa dia kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadwatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha wa mawdi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis hasan sahih atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis daripada Sahlum bin Sa'ad, seorang sahabat Nabi nama dia Sahlum bin Sa'ad. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ghadwatun fi sabilillah, barang siapa yang berpagi-pagi atau berpetang-petang atau bermalam-malam, tak kira lah, fi sabilillah, duduk di jalan Allah, duduk menuntut akan ilmu Allah, duduk dalam ingat kepada Allah, duduk dalam keadaan ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian. Orang macam ni Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha, harganya di sisi Allah lebih mahal daripada dunia dan seisinya.
Tuan-tuan semua, ibu-ibu bapa rahmati Allah, kita duduk dalam majlis ilmu ni, harga diri kita lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Nabi kata, perempuan yang duduk dalam majlis ilmu, harga dia lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Hebat sungguh duduk dalam majlis ilmu fi sabilillah, duduk di jalan Allah. Orang lah ni, orang tina kalau nak kahwin tak ada 10,000, kita tak boleh minta orang tina lah ni jangan tebal harga. Nak kahwin lah ni, saya royak di Kelantan ni, sini saya tak tahulah. Kelantan pula ni nak cari orang tina bawah pada 10,000 nak kahwin, payah. Padahal ada orang cetung pun 10,000 juga. Allah, sebab tu aku tak kahwin lagi, binti tak ada. Nak cari orang tina lah ni susah. Kita kata ada setengah tu kahwin, artis pula 50,000 belanja, 30,000 belah kek 5 tingkat, kek tinggi lagi pada tu. Kalau molek kek terjatuh, mampu kerah nak kek mampu. Tunjuk pula dalam TV ni, buat kek 5 tingkat ni, tingkat kahwin. La ilaha illallah. Ini berlaku akhir zaman, macam-macam berlaku. Nak rayaknya kita berasa mahadah 10,000, hak ni 30,000 dengan kek 5 tingkat. Tetapi Nabi kata perempuan, laki-laki yang duduk dalam majlis ilmu ni bukan 10,000, bukan 50,000. Nabi kata khairun minad dunya wa ma fiha, harganya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Mahal lagi. Ada tak tuan-tuan yang minta orang tina harga dia lebih mahal daripada langit? Ada? Ada orang tina harga lebih mahal daripada bumi? Mana ada? Kalau ada mampu mu tak kahwin lah. Tak ada seorang habuk. Nah. Satu. Yang kedua, hadis tu Nabi kata, wa maudi'u sautin fil jannah, tempat letak satu paku, tempat nak sakut tukak dalam surga. Nabi kata dalam surga ni dia ada tempat letak tukak. Nak letak tukak tu ada paku dulu. Satu pucuk paku ni harga dia Nabi kata mahal mana? Khairum minad dunya wa ma fiha. Harga paku tu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ada tak paku atas dunia mahal gitu? Tak usah banyak lah, sepucuk paku. Harga dia dengan langit mahal. Ada? Tak ada. Tapi tempat nak letak tukak dalam surga, Nabi kata wa maudi'u sautin, tempat nak letak paku, letak tukak ni, cemeti dia panggil. Nak letak tukak ni, harga sepucuk ya. Paku tu khairum minad dunya wa ma fiha, harganya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan ada hadis yang lain Nabi kata dalam surga ni ada bidadari. Bidadari dalam surga ni dia pakai kain tudung. Kain tudung bidadari pakai atas kepala ni mahal mana? Nabi kata mahalnya khairum minad dunya wa ma fiha. Harga kain tudung tu lebih mahal. Kalau mu nak jual 7 lapis langit, 7 lapis bumi, mahal lagi kain tudung bidadari pakai atas kepala. Allahu Rabbi. Kalau nak tengok kena mati dulu. Tak mati tak boleh tengok. Dalam hadis Nabi kata kamu tidak akan boleh melihat Allah lan tarahu abada. Kamu tidak akan boleh melihat Allah selama-lamanya hatta tamutu. Siapa mau mati dulu. Bila mati baru boleh tengok Allah. Tak mati tak boleh tengok. Cuma atas dunia ni kita kena beriman, kena yakin Allah tu ada, Allah tu qidam, Allah tu baqa, Allah tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah tu bersifat salbiyah, Allah bersifat maknawiyah, Allah bersifat zat, bahasa nafsiyah. Yakin gitu ya? Boleh tak tengok Allah? Tak boleh. Tetapi kamu nak tengok Allah bila Nabi kata hatta tamutu, sehingga kamu mati baru kamu melihat akan Allah. Atas dunia ni anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Membuat iman, membuat ibadat pada Allah seumpama mu yakin mu tengok Allah duduk depan, tapi fa illam takun tarahu, kamu tak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah sentiasa melihat kamu. Dunia ni lagu tu ya. Nak tengok Allah terang bila tak boleh. Melainkan setelah kamu akan mati baru kamu akan dapat melihat Allah, dapat melihat nikmat syurga dan dapat melihat azabnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada kita mati, sebelum balik ke akhirat ni, peluang yang Allah beri tuan-tuan, tikanilah kita nak mencari amal yang soleh yang untuk berkalan, untuk kita hidup di hari kiamat yang kita tidak akan kembali buat selama-lamanya. Akhirnya ayat Quran Allah Taala berfirman dalam surah As-Sajdah. Tuan-tuan buka Quran surah As-Sajdah. Waktu iman dia baca semua pagi-pagi Jumaat. Surah As-Sajdah ni muka surat 415 dalam Quran. Mu jangan buka metro, tak ada.
Mu jangan buka utusan Malaysia, kau lagi pelawak hangi. Jangan duk buka berita harian, kau lagi duk cetung. Kalau harakah tak apa. Ada juga ilmu. Dah. Jadi buka Quran, tengok dalam surah As-Sajdah, muka surat 415 dalam Quran. Tetapi ayat yang nak baca ni muka surat 416 bagi atas sekali. Apa dia Allah Taala sebut? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat ni muka surat 416 bagi atas sekali dalam Quran. Tak percaya tengok, jangan buka Metro, tak ada. Buka Quran tengok ada. Allah Ta'ala ayat walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Wahai Muhammad, ketika orang yang berdosa di hari kiamat nanti, mereka itu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka itu tunduk kepala di hadapan Allah kerana dosa-dosa mereka. Tunduk kepala, koyok moyok. Orang Kelantan panggil supaya tertungang. Ayah kalau kena tungang kan dia monyok ya, nyakit. Akhir sekali tak ada 5 hari mampu ayah. Orang Kelantan panggil ayah tertungang. Orang luar tak tahu panggil apa, mau nak terjemuh tak boleh. Jadi nak rayaknya tunduk kepala monyok depan Allah hari kiamat nanti. Ni Allah Ta'ala sebut ru'usihim 'inda rabbihim. Pada mereka tu tunduk di hadapan Allah. Bukan tunduk saja, dia berdoa pula. Rabbana absarna, wahai Tuhan, aku dah tengok dah hari ni. Surganya macam ni, nerakanya macam ni. Aku tengok sendiri dah. Wa sami'na, dan aku dengar dah ya Allah, suara dalam surga sedapnya macam ni, suara dalam neraka takutnya, azabnya macam ni. Aku dengar, aku tengok semua dah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dia doa, dia kata guna, ya Allah hantarlah aku dunia semula. Kalau huduk di sesi 8 ni, ya Allah hantarlah aku sesi 8 semula. Kalau huduk di Kelantan, ya Allah hantarlah aku Kelantan semula. Kalau huduk Gombak, ya Allah hantarlah aku Gombak semula. Kalau huduk mana lagi, ikutlah duk mana pun. Masing-masing berdoa nak balik ke dunia masing-masing. Bapa tu nak buat na'mal salihah, kami nak beramal salih, inna muqinun, dan kami yakin dah nak balik belakang dah. Tetapi apa jadi, Allah Ta'ala tak beri peluang. Disebut dalam surah Yasin, ayat ni juga berkaitan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Min marqadina hadha ni kalau ngaji tajwid dia panggil saktah. Dalam Quran ni ada 4 tempat bacaan saktah. Apa makna saktah? Saktah ni makna berhenti, ambil nafas dulu. Tu makna bacaan saktah. Tajwid kena belajar Quran, jangan awak tak belajar. Ni duk main siratal ladzina lagi. Dok belajar baca Fatihah tak boleh. Orang yang tak betul baca Fatihah tidak sah sembahyang, melainkan dia belajar. Orang yang tak betul Fatihah tak boleh jadi tu imam sembahyang, melainkan kena belajar. Orang yang jadi tidak betul Fatihah, setengah ulama beritahu dia ummi, maka dia tidak boleh dikira daripada 40 orang yang sah sembahyang jemaah. Kena belajar. Jangan duk buat kerah kepala buat alim gitu. Kena cari tok guru ngaji tajwid. Nah, sebut biar baik, biar molek ngaji. Baik. Orang mati bila duduk dalam kubur, bila Tuhan nak bangkit hari kiamat ni, dia kata mana? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Buka surah Yasin tengok ada. Jangan buka lain tak ada Yasin. Dia kata, wahai Tuhan, bapa kau mau mari kejut aku, mari gerak aku hari ni, bapa kau aku dah tidur sedap dalam kubur ni. Bapa kau mari gerak aku. Ketika tu bila dia bangun, dia tengok surga, tengok neraka, dia kata, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Betul sungguh hak ni, hak tok guru tu mari ngajar mula rakyat. Hak ni hak Rasul duk mari rakyat mula surga neraka. Hak ni ustaz tu rakyat dah mula. Aku dengar sangat dia nak mari rumah aku dekat ya masjid, tapi aku tak pergi ya. Dia mengaku akan keluar. Dia rakyat, oh ustaz ni mari dah mula rakyat, betul dah dia rakyat ni, cuma aku yang tak ikut ya. Rasul ada dah mula, Nabi ada dah, aku yang tak beriman lah.
Maka sebab itulah peluang masa hidup ni lah nak cari amal, nak cari ilmu sekarang ni, bukan mati baru nak cari, bukan masa tua pecing baru nak mari. Ada setengah orang dah kata amal masa muda ni lah nak galaknya, tua-tua kita pergi masjid, akhir sekali tak sampai tua mampu petai lagi. Cuba tengok hari ni berlaku orang buat rumah besar-besar, kadang-kadang tak ada siap rumah mati. Sebab tunggu pecing baru nak mengaji. Masa sihat tak ada mengaji. Masa segar ni dah amat dunia, lupa akhirat. Maka sebab itulah kita doa supaya Allah sentiasa beri hidayah pada kita. Allah sentiasa buka pintu hati kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, jiran kita, supaya semua diberi hidayah oleh Allah, supaya semua suka majlis ilmu, supaya semua datang majlis ilmu, insya-Allah. Jadi amal sekadar itulah. Dah panjang sangat dah kuliah malam ni. Mudah-mudahan kuliah malam ini diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan kita bertemu pada masa yang akan datang. InsyaAllah minta Tuhan panjangkan umur, sihat tubuh badan, mati dalam kalimah la ilaha illallah, insyaAllah. Cuba ikut ramai-ramai sekali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ini kalimah tauhid. Sebab kita mari pun dalam keadaan tauhid daripada Allah. Sebagaimana duduk di alam roh lagi, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ni Allah yang ciptakan kamu? Kata roh, qalu bala, bukanlah Allah. Mana datang daripada ayat dua kalimah syahadah bertauhid pada Allah. InsyaAllah kita minta supaya Allah mati kita pun dalam dua kalimah syahadah ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, sekarang ni hamba masih duduk mengaji lagi di negara Yaman. Tempat hamba sebut tadi, di kota Tarim, di tempat Habib Allamah Habib Salim bin Umar bin Abdullah Asyatiri, dan juga dekat dengan Darul Mustafa, tempat Habib Allamah Habib Umar bin Hafiz yang selalu datang tempat kita Malaysia. Sebenarnya dia nak mari baru ni, program dia boleh pak baru ni, tapi oleh kerana negara kita ada pilihan raya menyebabkan dia batal program tu. Jikalau dia mari, dia kata takut orang tuduh dia ni duduk dalam pihak yang mana-mana. Hok PAS kata dia UMNO kata dia PAS, susah. Senang baik aku tak usah mari, senang. Maka dia batal program tu, maka tak dapat hadir pada tahun ini di tempat kita. Doalah supaya tahun yang akan datang dia mari ziarah pula di bumi kita Malaysia ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan hamba balik ngundi baru ni dah. Nak pergi dah minggu depan, nak pergi pula mengaji ke Yaman, insya-Allah. Tuan-tuan ada zakat, ada derma nak beri, so boleh beri di atas jadah dah, dekat pintu tu. Selepas daripada semaya lepas ni, bolehlah tuan-tuan beri sumbangan letak atas jadah tu, nak beri derma ke, nak beri zakat, ataupun nak beri pada hamba sendiri depan ni pun boleh, insya-Allah. Dengan rezeki yang tuan-tuan beri tu, Allah Taala tambah lagi rezeki pada tuan-tuan dengan berkat hidup dunia ni, insya-Allah. Jadi sekadar tu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, jangan kau mati kami dalam keadaan yang jahat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan yang akan datang ini, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuk pada kami benda yang baik supaya kami boleh ikut semua benda yang baik. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuk pada kami benda yang salah, yang jahat, supaya kami dapat tinggal dan minta jauh pada benda ini, ya Allah. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, selalu ajarlah pada kami perkara yang kami jahil lagi. Wa dzakkirna ma nasina. Ya Allah, beri ingat semula pada kami benda yang kami telah lupa. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berilah pada kami ada masa, ada kekuatan untuk baca Quran kamu waktu siang hari atau waktu malam hari. Waj'alna ya rabbal alamin. Ya Allah, jadilah Quran ini hujah bagi kami ketika kami menghadap kamu di hari kiamat nanti, ya Allah. Allahumma anta khalaqtana, wahai Tuhan mula yang buat kami. Wa anta tut'imana, mula Tuhan yang tulu beri makan pada kami. Wa anta tusyribana, mula Tuhan yang tulu beri minum air pada kami. Wa anta qabatta ruhana, mula Tuhan yang tulu tiup roh masuk dalam hati kami, menyebabkan kami jadi hidup pada hari ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar.
wa qina azabannar. Ya Allah, selamatlah kami, dua ibu bapa kami, anak-anak kami dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua daripada azab api neraka-Mu yang sangat panas ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal kami, doa kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat pada Kamu ya Allah. Ya Allah, berilah negara kami Islam merata pada satu hari nanti ya Allah. Berilah negeri kami lahir ulama-ulama yang baik satu hari nanti ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami, negara kami daripada segala malapetaka, sebagaimana negeri-negeri yang Kamu beri bala ya Allah. Ya Allah, mintalah mana-mana negeri yang sedang huru-hara di Suria, di Palestin, mana-mana, mintalah Kamu satukan umat Islam ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Maulana ya Karimun, da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhu da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.